Kalau orang tanya Miri apa best, saya cakap kalau nak hantu aku boleh bawa. Urban legend di Miri, nama dia Grand Old Lady. Benda tu menampakkan diri setiap kali bulan purnama akan ada satu susuk ular. Ular tu akan keluar daripada bawah ni, dia akan lilit dan ular tu akan tengok sekeliling. Tanya je orang Miri, Bukit Song, semua tahu. Pernah ada seorang wanita mati dibunuh, dia dah jadi rangka baru jumpa. Tak kira siang atau malam, kalau kau rasa berkabus je, dia akan hadir. Yang dia nampak penampakan adalah badan binatang, kepala manusia. Kau dah boleh nampak semua, Syaf. Kau boleh nampak pocong melompat, kau boleh nampak pontianak. Kau boleh nampak semua, Syaf. Kubur keramat ni, kalau orang tu berniat jahat terhadap kubur ni, dia nampak lokasi tu. Makin dia ke depan, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Penduduk kampung Bubuk Mas di Cenderian Perak polis persyahidan tiada sebarang unsur jenayah dikesan, namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu, Ketua Polis Melaka Dato' Sultan Salam sedampa. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Okay, sebelum ni aku baca setiap komen korang dekat aku punya channel. And aku ada perasan korang ada request guest daripada Sarawak. And yes, kali ni Alhamdulillah kita dipertemukan. Sangat-sangat kebetulan kawan kepada Adib episod yang sebelum ni. Kawan dia adalah orang daripada Sarawak. Alhamdulillah, maybe jodoh kita lah kan. So okay, Faizul, boleh perkenalkan diri? Saya Faizul, berasal daripada Miri, Sarawak. Okay. Miri adalah second town daripada Kuching. Second town yang terbesar dekat Sarawak. Betul, second town. Bila orang tanya pasal Sarawak, ni cerita pasal Sarawak mostly aku pun tak tahu kenapa orang Semenanjung ni kaitkan Borneo is a haunted place. Bila Sarawak atau Sabah je dia cakap mesti banyak hantu, mesti banyak hantu. Okay. Which is kalau waktu aku sampai sini pun orang Sarawak ni mesti banyak cerita hantu. Orang Sabah mesti banyak cerita hantu. Yelah, dekat komen aku pun dia cakap cuba tanya orang Sarawak dengan orang Sabah, mesti banyak cerita hantu. Ya. Sampai kan diorang akan cakap macam kau orang Sarawak kan? Apa yang best kat Sarawak? Mesti ada mistik. Mesti ada mistik. Tapi mostly diorang akan tanya apa yang mistik. Okay. Tapi mana yang kawan-kawan yang baik ni, dia datang, apa yang best jalan-jalan kat Sarawak? Tapi terus terang aku boleh cakap, jalan-jalan tak ada. Kalau kau nak tengok hantu, aku boleh bawa. Itu pun jawapan kau juga. Aku boleh cakap itu je. Sebab aku orang-orang yang terjal lah. Tak betul. Okay. Kalau kawan aku tanya, aku nak jalan kat Sarawak, gimana best? Kau nak shopping, Kuching, dah macam KL lah. Pusing-pusing situ je. Pusing-pusing macam tu je. Mungkin siapa yang minat nature boleh gunung, gua, hiking hutan, ke hiking. Jangan trekking. Tapi mesti kalau kawan aku tanya Miri apa best, aku cakap Miri tak ada apa. Kalau kau nak tengok hantu, aku boleh bawa. Okay. Itu je aku boleh cakap dia orang. Aku tak tahu tempat aku apa yang best, aku tak tahu. So maksudnya Miri ni memang banyak kisah mistik lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia boleh tahan lah. Sarawakian tetap Sarawakian lah. Orang-orang Sarawak ni senang cerita. Kalau tanya dia Sarawakian, mesti ada cerita punya. Mesti ada cerita. Mesti akan related lah. Betul. Okay, first kali aku nak tanya, hantu dekat Sarawak sama ke dengan hantu dekat Semenanjung? Macam dekat Semenanjung kan ada punti, ada pocong. Dekat sana ada tak hantu yang berbeza daripada yang kita orang tak tahu dekat sini? Pada aku sama, cuma panggilan kot. Okay. Panggilan contoh dekat sini panggil penanggal. Okay. Sampai kat Borneo dia akan jadi bala-balan lah. Tu pernah dengar. Okay. So sebutan je lain, bendanya sama je, toyol ke apa ke sama je. Masih lebih kurang sama je. Pontianak. Dia tetap Malaysia. Okay. Dia tetap Malaysia. Tak, mana tahu ada macam makhluk-makhluk lain yang berbeza yang kau rasa sini tak ada. Yang aku tak nampak, aku tak boleh cerita sebab mostly yang aku nampak sama je. Yang pengalaman aku, yang aku pernah ternampak, aku bukan jenis boleh nampak tau. Tapi aku ni nampak bila dia nak nampakkan diri. Okay. Baru aku boleh nampak. Dia bukan ekor mata ke tak. Kalau dia nak nampakkan diri, aku akan nampak terus. Tapi kalau mostly aku nampak sama je cerita dengan orang Semenanjung sini. Sama lebih je. kurang lah. Lebih kurang je. Pocong. Sama je. Cuma dekat Sarawak orang cakap kalau ada pontianak yang warna merah tu kan, pengalaman aku tak pernah.
Okey. Aku tak pernah yang kain merah ni, tak pernah. Yang kain merah ni kau tahu yang paling ganas. Ganas betul. Tapi pengalaman aku syukur tak pernah jumpa lah yang ganas ni. Sebab scary ya. agak menakutkan. Agak menakutkan. Okey, dekat Sarawak daripada Miri Betul. Okey, kalau dekat Miri, apa urban legend yang paling seram? Ini soalan yang selalu aku tanya kat guest lain lah. Paling seram. Macam cakap, orang Miri mesti tahu punya cerita ni. Dia ada a few tempat. Tapi nak kata paling seram, tak pasti. Popular. Tapi dia melibatkan, sekiranya benda tu menampakkan diri, selang berapa hari tu dia mesti akan minta nyawa. Kat mana tu? Dia boleh disclose ke? Ataupun tempat awam? Kalau tempat awam boleh disclose. Dia tempat awam. Tapi dia tempat mandi-manda tau. Dia macam ada satu sungai. Okey. Tak tahu, takut orang tempat tu masih pakai lagi. Okey, tapi agak-agak orang Miri tahulah kan. Dia macam air sungai, air terjun macam tu lah. So di situ dikabarkan ada seekor labi-labi putih. Okey. Dia akan muncul setiap 15 Sudah. Setiap 15 bulan Melayu, means bulan tengah penuh Dia akan muncul, yang sebesar-besarnya dia akan muncul. Okey. Ni urban legend. Cerita-cerita orang tua, daripada orang tua saya, dia kata selang ni beberapa hari tu confirm dia akan ambil nyawa. Maksudnya labi-labi tu akan... Bukan, dia hanya menampakkan diri. Siapa ada nampak ke apa ke dia, tapi sekarang dah tak ada dengar dah rasanya. Dah tak ada. Tapi zaman itu, setiap tahun memang akan nyawa dia minta. Okey. Kira labi-labi putih tu adalah petanda lah. Petanda, betul. Okey. Petanda. Itu salah satulah. Yang keduanya, dia banyak. Ada 4 dah, tak silap. Dia ada 4. Boleh Boleh. Lagi panjang lagi bagus. Yang kedua, cerita pasal ni aku boleh review tempat. Dia Kuala Baram. Dulu Kuala Baram ni adalah tempat di mana orang Miri nak ke Brunei lalu pakai feri. Okey. Nama tempat tu adalah Kuala Baram. So sekarang ni disebabkan dah ada jambatan, so orang dah banyak pakai darat nak ke Brunei. Dulu, sekarang tempat tu dah tutup. Tapi urban legendnya di sungai itu adalah sejenis udang, tapi daripada cerita orang tua-tua yang Miririan pun tahu dia sejenis udang kara macam tu, yang dia bukan sepit dia macam ni, sepit dia macam ni. Okey. Dia akan melintang sungai tu, sebesar-besar sungai tu dia akan timbul, yang sampaikan orang boleh lalu atas badan dia daripada Miri ke Brunei. Oh, besar betul lah. Dia punya besar. Tapi ni orang tua-tua dulu memang tahu benda ni. Bila dah zaman-zaman saya ni, orang tua hanya tinggalkan cerita dan tak ada pengalaman. Saya tak ada pengalaman lah. Sebab dah terlampau lama. Saya ada 2 tempat yang berlegend, saya merasai sendiri pengalaman tu. Tapi kalau Kuala Baram ni, dia punya besar sungai tu, kalau dah pakai feri ke seberang, betapa besarnya dia. Sampai orang boleh berjalan. Betul. Dan bagusnya juga, entahlah, dia tolong orang kampung kot. Dia macam boleh lalu belakang dia tau. Orang kampung melalui belakang dia sampai sepit dia untuk dia orang tu ke Brunei. Okey. Tapi ada bulan dia saja dia boleh timbul. Tapi orang kampung tu tahu munculnya dia bila. Okey, memang orang tunggulah. Orang zaman dulu macam tu. Tunggu. Okay. Tak perlu pakai feri lah. Time tu tak perlu pakai feri lah. Menarik Ini first time ni dengar pasal urban legend dekat tempat-tempat kat sana. Kalau orang Miri yang tahu, selalunya orang tua-tua lah cerita. Ni mostly cerita-cerita daripada orang tua. Kita ambil, sebab kita pun budak-budak dengar, oh macam ni, kita pun ambil cerita tu. Okay, nak tahu lagi next ke? Boleh? Ada lagi? Ada Miri macam-macam ke? Kat Miri saja pun dah macam-macam. Sebab tu saya cakap, kalau orang tanya Miri apa best, saya cakap kalau nak hantu aku boleh bawa. Kalau nak jalan-jalan tak ada apa. Dia sama je macam KL tu. Dia ada mall kan, dia ada ini itu, pusat peringatan kurang gua-gua. Cakap kalau kau nak hantu, mungkin aku boleh tunjuk tempat-tempat dia, spot-spot dia. Tapi kalau kau cakap nak apa tempat cantik Miri ni, sama je, lebih kurang je dia mall yang bandar lah. Bandar sama je. Tu aku cakap apa aku nak bawa kawan aku lalu datang. Bila tanya dia, kau suka tengok hantu tak? Aku tak nak tengok. Tak boleh aku bawa. Aku jadi macam tu Syam. Aku tak boleh. Aku sebab mostly kalau kawan-kawan aku selanjung kat sini,
kalau dia kata aku nak tengok tempat kau, tapi aku nak jalan-jalan bawa family, aku cakap aku tak ada tempat lah. Tapi kalau kau datang seorang nak merasai tempat, aku dulu disebabkan nakal, aku quite berani lah. Aku tak tapi sekarang kalau diorang ajak, mungkin aku elak kau Syaf. Aku dah tak seberani dulu lah. Tak seberani dulu lah. Sebab terjal ni, maksudnya contoh urban legend urban legend di Miri, nama dia Grand Old Lady. Okay. Grand Old Lady ni dia berada di atas bukit, di tengah town tau. Sekarang ni dia dah dicantikkan. Sebab Grand Old Lady ni apa? Hotel ke? Bukan. Dia tempat galian minyak yang pertama di Miri, tapi di atas bukit. Okey, macam Pelantar. Pelantar tu di laut tau. Dia tempat galian minyak. Memang dia macam ni macam tower. Okay. So dia ada tempat sedut. Orang bawah tu pusingkan dia untuk naikkan minyak tu. Okey, nama tempat tu Grand Old Lady. Nama tempat tu Grand Old Lady, dan sekarang dia dah museum, sekarang dah cantik, sekarang dah ada orang lepak. Zaman saya tu agak kurang orang lepak. Cukup malam je memang orang takkan berani naik. Sebab keras lah tempat tu, keras. Kenapa Apa cerita? Okey, sekarang ni boleh, kalau Syaf pergi dah boleh pergi cantik dia dah buat tulisan Miri besar-besar, dah boleh ambil gambar. Tapi kalau zaman itu tak ada apa, gelap dan sebagainya. Dikabarkan dekat situ setiap kali bulan purnama akan ada satu susuk ular. Bayangkan dia punya benda ni dah besar. Okey. Ular tu akan keluar daripada bawah ni, dia akan lilit melingkar dekat dia menara akan melingkar sampai di atas, dan ular tu akan tengok sekeliling. Dia macam tu cakap, kalau orang sekarang CCTV, orang dulu mana ada CCTV. Okey. So mungkin dia tempat tu Mas Saleh punya lah. Okey, mungkin dia orang pakai orang kampung situ punya as a CCTV jaga aset aku. So pengalaman sendiri waktu tu dalam 3 orang, umur lebih kurang dalam 13 tahun. Okey. Tapi minta maaf polis, sebab saya bawa motor naik atas tanpa lesen kan. Okey. Benda dah lepas dah. Okay. Sekarang saya baik. Waktu tu memang waktu naik 3 orang, memang bulan penuh, memang kita orang tunggu. 15 bulan Melayu ni memang kita orang tunggu. Naik ke atas berjaya, dia umpama sini tempat tu, kita orang baru sampai dekat sini dia dah pukul 12.30 awal lagi. Tapi dekat Sarawak pukul 8 tu dah gelap lah. So pukul 12 tu pada yang tak betul ni, nakal ni, awal lagi lah. Pukul 12.30 dia awal lagi lah. Rasa 12 ni lagi lewat. Tapi bagi kita orang awal lagi. Umpama macam nak tunggu mungkin di pukul 1, mungkin dia naik pukul 1. Tapi waktu kita naik, dia melingkar naik atas. Bukit dia tak tinggi mana, tapi pusing sana pusing sini, naik atas. Ada satu, sebab saya tak lead sebab tempat tu saya baru first time naik. Yang lead ni yang dah biasa naik. So bila dia lead, tiba-tiba dia tengah nak naik tu, dia cornerkan motor dia masuk semak. Tiba-tiba? Memang tiba-tiba dia kita orang belakang yang sebagai pengikut yang tak pernah naik, takkan kita nak tegak. Nak tak nak kita ikut dia pergi semak. Okey. Semak. Dia kata okey. Lepas tu dia kata tunduk. Kita pun tunduk. Okey. Tunduk. Dia kata kau tak nampak apa dia? Rupanya dekat atas tu dia dah jadi pesta dah. Tapi waktu tu tak ada orang naik. Yang peliknya selalunya ada je orang melepak, tapi yang peliknya waktu tu tak ada orang naik, hanya kita orang bertiga sahaja. Dekat situ dia dah jadi pesta, means kau dah boleh nampak semua, Syaf. Kau boleh nampak pocong melompat, kau boleh nampak pontianak, kau boleh nampak semua, Syaf. Banyak makhluk kat situ tiba-tiba. Lillahi ta'ala. Sebab depan mata aku sendiri, waktu lepas motor tu kat semak, aku tu meniarap. Aku tu macam ni. Aku tu apa benda tu saya kata. Kau nak sangat kau tengok, betul tengok. Tapi dalam masa setengah jam macam tu kot, kita orang tunggu yang ular ni. Tapi dia tak naik. Cuma bau hanyir, bau bangkai kuat gila ke atas tu. Setengah jam dia tahan yang
kau tak boleh, nak pergi mana? Nak turun kau dah sangkut sebab diorang tengah pesta kan. Kalau diorang, kami pula bertiga ni beranggapan kalau dia nampak macam mana. So umpama menyorok ni supaya dia tak nampak diorang tengah pesta kan. Tunggu je lah. Tunggu je lah. Tunggu setengah jam dengan bau busuknya, dengan bau bangkainya, bau hanyir, bau darah, semua ada. Tunggu dalam masa setengah jam. Time tu lah bunyi cek. Kita tengah meniarap ni dengan bunyi kat belakang, dengan mengharap diorang tak nampak. Tapi entahlah, aku tak boleh cakap diorang nampak ke tidak. Tapi jam lah, dia memang duduk diam, tengok je reaction dia. Macam yang pocong ni melompat, dia bukan dia tak tahu, dia macam dia teleport. Tiba-tiba muncul tempat lain. Dia teleport. Dia macam teleport. Dia kalau kau tengok dia bohong. Sebab depan mata aku dia sekejap dekat situ, sekejap dekat sini. Depan mata aku dia macam tu. Tapi mak bapak aku larang tempat-tempat macam ni. Tapi yalah, degil kan. Kalau mak bapak aku tengok, sorry mak, sorry pak, benda dah lepas. Benda dah lepas. Pengalaman kan. Nak sangat lah pengalaman. Ini satu kisah. Senang cerita, Grand Old Lady kalau dulu-dulu sebut memang orang Miri memang tahu. Tapi apa benda yang kau cari tak jumpa? Tak jumpa. Benda lain pula. Sebab aku nak tengok ular yang besar tu. Yang ramai orang cerita kan. Ya, orang tua cerita ada ular. Sebab tak ada ke, ataupun kemungkinan power waktu tu, power dia dah tak ada kot. Kita orang menganggapan cuma tinggal yang kecil-kecil je lah. Mungkin ibu dia yang CCTV ni tak keluar. Tapi sebenarnya nak rasa pengalaman tu dah terkejar kan. Dah pun terkejar. Nak rasa sudahnya dapat benda lain. Dah kecil pun kecil lah, janji ada rasa. Tapi yang kecil-kecil tu pun banyak masalahnya. Banyak memang banyak jenis. Time tu mengilai lah, ketawa lah, menangis. Time tu macam-macam bunyi. Tahan lah selama setengah jam. Tahan lah. Tapi nasib baik 3. Kalau seorang memang rasanya cari benda tu pengsankan diri kot. Tak nak hadap benda tu kan. Tak nak hadap benda tu kan. Tapi nak juga merasa. Budak nakal nak juga merasa. Scary Sebab biasa orang nampak kelibat ataupun nampak seketul, tapi kau nampak banyak sini terus. Betul. Dia orang macam pesta. Serius macam pesta. Dia yang, tapi tak adalah dia orang rapat-rapat. Dia macam kau akan nampak dekat sini, kau nampak dekat sana. Dan pocong tu dia teleport kat sini. Yang ni terbang kat atas tu, yang benda tower tu kan, dia terbang kat atas tu. Lepas tu dia pergi kat bumbung bangunan tu. Dia macam tu. Kira lepas pengalaman tu kau ada cerita kat orang lain tak? Ada orang yang tahu? Tak, sebab aku takut mak bapak aku tahu, Syaf. Satu sebab kau dah langgar dengan polis punya peraturan. Kita orang 3 je tahu. Hidup ke kawan aku. Ni first time ni? Eksklusif. Kita orang 3 je tahu. Memang tak cerita. Sebab memang orang tua dah cakap, yalah takut tak balik. Sebab takut dia dah buka alam dia ke, wallahualam. Takut tak balik, sebab tu orang tua larang. Ini pun boleh. Nasib baik balik, Syah. Selamat sebab menyuruh kan. Nasib baik. Okay. Selain tu ada lagi kat Sarawak. Bagi teaser dulu, kita berehat dulu. Sebab ada banyak lagi yang cerita kan. Betul. Saya boleh reveal lagi 2 tempat. Satu dikabarkan Kubur Keramat. Kubur Keramat saya ada pengalaman. Tapi lagi satu adalah Bukit Song. Bukit Song hanya cerita urban legend yang orang tua ceritakan dekat anak-anak. Macam tu je. Tapi Kubur Keramat saya ada cerita. Okay, kita berehat dulu. Lepas ni kita akan cerita lagi kisah seram di Miri, Sarawak. Okay, seram setempat. Seram setempat. Okey, kita kembali lagi ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Masih lagi bersama Faizul. Cerita seram di Miri. Okey Faizul, apa cerita seterusnya? Okey, saya pula, baik pula aku. Boleh. Aku first aku bagi cerita pasal Bukit Song dulu lah. Okey. Sebab aku tak ada pengalaman kat Bukit Song. Okey. Bukit Song ni dia laluan Miri nak ke Sibu. Tetapi sejarah mengatakan Bukit Song ni pernah ada seorang wanita mati dibunuh dan diletak di Bukit Song. Sebab Bukit Song tu hutan. Dan dia macam bila dah, kalau seingat aku Syafie, cerita dia orang cakap dia dah jadi rangka baru jumpa. Macam tu lah. So
Bukit Song ni siapa laluan tu di sebelah, tak kira malam atau siang, dahsyatnya tempat tu daripada segi cerita abang aku dan bapak aku lah. Tak kira siang atau malam, siapa lalu, kalau kau rasa berkabus je, dia akan hadir. Daripada kabus tu dia akan dia akan jadi seorang wanita. Okey. Laluan tu. Dan cuma family members aku punya cerita di Bukit Song, kakak aku, kakak nombor 3 aku, dia lalu dekat situ, yang dia nampak penampakan adalah badan binatang, kepala manusia. Ush. Dalam kereta. Badan binatang apa tu? Kalau tak silap dari segi cerita, dia adalah harimau. Badan harimau, kepala manusia. Okey. Perempuan. Dia kata sosok dia perempuan. Sebab last time 2 tahun lepas tak silap aku balik Sarawak. Kita orang ada pergi beraya di jauh sikit lah, di Kuala Tatau. Bila on the way balik tu, dia cakap, aku tak boleh lalu sini, aku dah pengalaman, dia kata. Situ aku dengar dia cakap, pasal Bukit Song ni dulu aku pernah nampak dia lalu depan, kereta terpaksa berhenti sebab benda tu lalu depan. Bagi excuse, dia siap toleh lagi. Dia toleh kereta, toleh depan, baru dia jalan balik. Tapi nasib baik tak mengusik. Cuma trauma lah kakak aku. Yelah, tiba-tiba badan binatang, kepala manusia. Kat depan mata pula tu. Depan mata pula tu. Kalau aku, kalau sama-sama tak apa kan. Ya, kalau aku sebagai penumpang, aku tidur je. Kejut aku bila sampai. Tapi misteri pasal perempuan tu, sebenarnya perempuan tu siapa? Ada dengar? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tapi cerita di Bukit Song tu sebab tanya je orang Miri, Bukit Song semua tahu pasal cerita ni. Betul. Tapi sekarang dah tak lalu situ sebab Pemborneo. Okey, sekira dulu jalan tu jalan utama. Sekarang dah orang tak pakai dah sekarang. Pemborneo dah siap. Habis sekarang jalan tu? Aku pun tak perasan sangat. Rasa macam tak pakai rasanya. Maybe jadi macam jalan karak kot. Macam jalan karak lama. Ya, betul. Orang tertentu je boleh pakai. Yang jenis berani je. Aku rasa sebab tapi Bukit Song, sebut orang Miri Bukit Song semua tahu. Okey. Itu adalah urban legend yang semua tahu. Bukit Song. Sebab aku tak boleh cerita lebih, pengalaman aku tak ada. Sebab dia agak kuat jauh sikit. So aku tak pernah, tak sempat aku nak merasa tempat tu. So agak jauh sikit. Ini cerita yang kedua adalah pasal Kubur Keramat. Okey. Kubur Keramat ni kenapa nama dia Kubur Keramat? Memang nama tempat tu ke? Bukan. Kubur tu adalah Kubur Keramat disebabkan keramatnya kubur ni. Okey, kenapa dia digelarkan begitu? Dia atas 2 faktor. Kubur Keramat ni, dia kalau orang tu berniat jahat terhadap kubur ni, sebab kubur ni wallahualam tak tahu siapa jaga. Sebab aku pernah sampai lokasi ni, tak tahu siapa jaga. Dia keadaan bersih, tapi di dalam hutan. Zaman itu hutan jauh. Okay. Zaman aku pergi tu hutan yang aku kena redah sungai dengan bapak aku. Aku naik bapak aku redah sungai, masuk hutan, baru jumpa. Tapi kubur. Sekarang ni dah naik perumahan. Aku tak tahu kubur tu ada lagi ke tak, so aku tak pergi check. Okay. So kalau orang yang berniat jahat nak cari kubur ni, dia nampak lokasi tu, makin dia ke depan makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Berniat jahat ni maksudnya ada something dia nak buat lah dengan kubur tu, macam tu. Memuja, pemujaan, ngangkung. Okey, ngangkung. Keluar nombor. Apa nombor keluar. Sebab sana Sarawakian Muslim berapa persen je. So agak mungkin lah terjadi. Adalah amalan-amalan macam tu kan. So ini cerita pasal yang berniat jahat. Pasal yang bapak aku ni pun, sebab aku ikut bapak aku daripada kecil tau. Bapak aku adalah, aku memang ikut bapak aku. So bila dia cakap kau nak ikut, gimana Kubur Keramat, aku dengar Kubur Keramat macam best tempat ni, aku ikut lah. Aku ikut lah. Nak kena redah sungai, nak kena redah hutan, tebas buat laluan. Tapi alhamdulillah jumpa. Gerak pagi pukul 8, kita orang keluar. Tapi dah selepas selesai lah, kita orang keluar dalam pukul 6. Tapi patah balik tempat jalan yang sama lah. 8 pagi balik 6 petang. Maksudnya dalam betul lah tempat tu. Boleh tahan waktu itu. Sekarang tak tahulah apa jadi. Sebab kena redah hutan dulu baru jumpa dia. Kubur Keramat ni, dia satu kubur utama dan dia ada kubur-kubur kecil. Yang kubur utama ni lah
orang panggil kubur keramat. Tapi sejarah kubur keramat ni apa dia tak pasti, tapi dia banyak version. Version yang satu lagi orang bercerita kubur keramat ni dia seorang syekh punya kubur. So itu version yang satu. Version satu lagi orang ulama ni yang dia bunuh, badan dia dilerai-lerai, badan kaki ditanam lerai. Maksudnya bukan miri sahaja ada. Kalau kau pergi Kuching pun orang Kuching akan cakap dekat kita orang pun ada kubur keramat. Kalau kau pergi Sibu pun kita orang pun ada kubur keramat. Maksudnya anggota dia dah bercerai-cerai. Betul. Dekat tempat berbeza. So bila orang cerita, bila dah banyak aku pun ada kubur keramat lah, kita orang pun ada kubur keramat lah. So mungkin satu version ni mengatakan mungkin dia punya badan dileraikan, ulama zaman itu. So aku mengikut bapa aku ni pergi sana, kemas kubur apa semua, mengikut memang bersihkan memang lah. Bersihkan kubur. Sebab dengan umur aku lebih kurang darjah 3 kecil lagi lah tu, darjah 3 macam tu. Aku memang ikut bapak aku daripada kecil lagi. Darjah 1, darjah 2 aku dah ikut dah. So ni pengalaman aku mungkin darjah 3 macam tu. So uniknya tempat tu Syah, Batu Nisan, dia ada satu kain Al-Quran, senaskah Al-Quran, kain dengan mukadam serban, tetapi semua dah menjadi batu. Semua tu batu? Ya. Kalau kau tengok serban tu memang bentuk serban dengan lekuk serban tu apa semua, tapi batu. Lillahi ta'ala aku boleh cakap sebab depan mata aku sendiri. Aku pegang benda tu. Aku boleh pegang, aku boleh angkat. Tetapi itu yang dijaga supaya orang tak bawa buat benda bukan-bukan. Tapi bapak aku cakap kau nak pegang boleh, kau nak angkat boleh, tapi letak balik lah. Aku pun angkat tengok. Sebab aku boleh pusing. Memang betul lah. Iya. Nampak sebiji-sebiji. Sebab batu je taklah berat mana, tapi semua ni dah jadi batu. Aku angkat serban, aku tengok serban jadi batu. Sebab kita dah jadi 3. Benda ni sangat amazed lah. Apa benda ni? Dengan Al-Quran yang memang ada tulisan tapi batu, dah tak boleh selak lah. Sebab dia dah jadi batu kan, dah tak boleh selak. Dengan dia punya pakaian macam jubah kan? Macam jubah, betul. Dia berlipat. Nampak bentuk kain, lipatan bentuk kain tu kain. macam tu. Memang aku nampak. So asalnya ada benda yang aku tak boleh cerita lah. Tapi bapak aku ni siapa, tapi aku tak cerita lah. Tak apa. So bapak aku dia kata ni kalau bawa balik ngam ni. Memang aku tu niat nak bawa balik dah. Quran tu dah dapat angkat. Dia bila kau dapat angkat, tapi di situ saja kau boleh angkat tinggi. Tapi bila kau nak bawa dia berdiri dengan niat nak bawa balik tanpa permission orang cakap, benda tu seberat-beratnya. Sebab yang memegang, sebab kita orang 3 orang. Aku, bapak aku dengan satu pakcik ni. Arwah pakcik ni, jiran aku dulu lah. Arwah pakcik ni, dia cakap ambil je. Dia pegang je, bup. Dia kata macam mana kau boleh bawa berdiri? Sebab aku yang angkat, bapak aku tak pegang. Aku yang angkat, aku boleh bawa berdiri. Yang dia tak boleh bawa berdiri, lepas. Faham. So macam mana kau boleh angkat? Tu bapak aku cakap bawa balik nak, sebab dia nampak aku dapat angkat. Faham. Maksudnya dia tengok niat orang bapak aku tengok bawa balik lah. Cuma mulut cabul arwah ni, dia kata kau bawa balik lah, malam tu dia minta balik. Terus batu aku tak boleh angkat dah. Sebab kau terus ada rasa takut tu tiba-tiba. Bukan, sebab mulut orang tua tu cabul. Kau bawa lah balik, malam nanti dia cari engkau. Aku tak kisah dengan ayat tu tau. So aku budak, kau nak getak aku apa pun aku tak peduli. Aku nak bawa balik. Aku nak bawa balik. Aku tak peduli. Dengan Al-Quran tu jadi, aku dah tak boleh angkat, Syaf. Nak kalihkan pun dah tak boleh. Sebab mulut cabul arwah ni lah. So bapak aku cakap tak apa rezeki kau ni. Tapi dengan bapak aku kata cuba kau selak antara batu. Dia batu jalan raya, batu kerikil yang kecil-kecil. Batu jalan raya yang tak siap lagi. Kan? So kau alih-alih, mungkin ada rezeki kau. Bapak aku cakap minta maaf kepada yang tengok benda ni. Tak tahu, takut orang cakap aku syirik ke apa ke. Sorry, tapi ni aku cerita pengalaman aku. Sebab benda yang lepas benda tu aku yang lalui. Aku cerita apa yang aku lalui. So aku pun selak jumpa RM1 yang koin lah.
Ha? Aku jumpa RM1. Lepas tu aku cakap, Okey. Pak, aku panggil Pak, rezeki kau lah, cari lagi kau ada lebih. Gigih dia. Gua gigih dia. Gua cari selak angkat. Aku bawa balik lebih kurang dalam RM8. Itu zaman itu aku dah jah RM3, RM8. Masyu. Banyak lah dia tu. Masyu. Aku dah fikir Tamiya lah, kad terup lah. Kita duit dapat kita dah fikir nak main terup ni. Balik aku beli terup ni. Tu. Tapi silapnya aku ialah budak. Kenapa aku tak simpan duit tu? Sebab itu adalah bukti aku. Tak, kau dah ambil, lepas tu kau bawa balik tak? Tak Bawa balik. RM8 aku boleh bawa balik. Duit tu aku boleh bawa balik. Oh, tapi kau beli lah. Beli something lah. Ya. Oh, okay, faham. Sebab tu aku cakap, kalau lah aku berfikir seperti sekarang, kenapa aku tak simpan duit tu? Sebab itulah buktinya aku ambil dari situ. Betul. Tapi bila dah balik nampak Tamiya, nampak kad terup, jahanam lah duit. Budak-budak tu. Budak-budak jahanam lah. Tapi misteri lah. Dia macam, kalau amalan Melayu macam tarik duit, something macam tu kan. Pernah dengar kan? Betul. Betul. Tapi nak tarik duit macam mana bukan bukan atas niat pun kan. Bukan ada niat nak cari duit kat situ. Ya. Niat nak bersih-bersih je. Bapak cakap, kau selak je kau ada rezeki kau. Memang selak batu keluar, selak batu Jadi keluar ada rezeki pula kat situ. Tu tekilannya satu, Quran aku tak dapat bawa. Itu tak boleh bawa apa sebab mulut cabul dan mungkin dia dah tak izinkan. Yang duit RM1 tu aku cakap, budak-budak. yang budak-budak. Habis kat situ je lah. Kalau aku simpan, mungkin tu bukti aku sampai sekarang, Syaf. Yang aku ambil kat kubur keramat tu. Sebab tak semua orang jumpa. Mostly kalau orang kampung pergi pun, ada orang tertentu je bawa akan jumpa. Kubur keramat ni maksudnya, macam kau cakap tadi, sekarang dah ada kawasan perumahan kan. Dia masih ada kat situ atau Itu kau yang aku tak pasti? check. Aku rasa diorang dah alihkan kot. Okay. Itu yang aku tak check. Sebab Miri dah mula membangun kau. Tempat tu dulu memang hutan. Yang sekarang ni, kalau rumah makcik aku tu nak ke sana pun dulu jauh. Tapi bila kau nak ke sana, kau boleh nampak seberang tu dah ada perumahan baru. Yang sepatutnya dulu tu hutan yang aku redah dengan bapak aku lebih kurang berjam. Tiba-tiba perumahan. Tu aku tak check pula kubur tu ada lagi ke tak. Tu teringin. Tapi bila dah besar ni macam tak nak dah. Tak payah kot. Tak nak cek pasal lah. Cek pasal kot. Dia jadi macam tu. Berfikir panjang sekarang kan. Betul. Now, maybe ada orang Miri yang boleh sahkan, yang ada pengalaman yang sama. Kalau mungkin kau ada orang Miri yang pernah sampai tempat yang aku sampai, dan siapa sampai je tempat tu, dia akan tahu ada 4 barang ni. 3 kot. Serban, jubah, Al-Quran depan nisan tu. Itu memang siapa sampai situ 3 tu memang depan batu nisan tu saja. Okay. Dia memang tersusun rapi. Menarik ni. Yang ni dia kira urban legend, tapi ini kau lalui benda tu sendiri. Aku pergi tempat tu sendiri. Tapi kubur keramat ni orang memang tahu pun. Orang Miri, orang kampung, orang tua-tua dulu. And location dia semua orang tahu lah ke tak? Semua orang tahu, tapi tak semua orang boleh sampai. Okay. Orang semua tahu orang location tahu tempat tu wujud, tapi tak semua orang boleh sampai. Betul. Orang tahu tempat tu wujud, tapi tak semua orang boleh sampai. Okay. Itu yang aku rasa bertuahnya aku boleh sampai. Sebab aku ikut bapak aku kan. Bapak aku cakap gimana, bila dia ajak tempat mistik, aku orang pertama jom. Jom. Padahal aja 1 aja 2, jom. Memang aku tak jenis nak cuba. Masa kecil orang cakap berani lah. Masih berani lagi. jenis tak kisah. Tak kisah. Kalau kau kerasukan pun aku takkan lari. Aku tengok je kerasukan. Betul. Tahap macam tu. Kira bapak kau banyak bawa kau pergi tempat-tempat misteri macam tu ke? Sejujurnya saya, Bapak aku rawat orang. Okay, faham. Okay. Tak apa kan? Boleh lah. Boleh lah. Sekadar kat situ je lah. Tapi aku tak reveal lah bapak aku. Minta maaf ya. Bapak aku dah berumur. Kalau ada minta tolong aku akan tapis. So aku akan cakap, Pak ni boleh, ni tak boleh, sebab dia dah berumur. Sebab merawat orang ni bukan semudah ABC macam tu kan. So sekarang ni memang aku tapis lah. Kalau betul-betul kes kawan ejen, mungkin aku bawa lah macam tu. Okay, aku teringat satu cerita lagi, Syah, yang pasal 7 puteri di dalam sungai.
Yang Tapi ni nama sungai tu dia tetap Miri. ha. Dia tempat tu cakap Miri ni tempat berhantu ke apa? Macam banyak location tu. 7 puteri dalam sungai Bernih. Dia macam ada satu bahasa Serawakian ni dipanggil sungai bernih sebab dia ada kau menyelam yang kau lepaskan nafas sikit-sikit kau akan nampak buih tu. kau akan nampak buih tu. Dia yang cerita orang tua-tua ni tersebar, dia jadi urban atas sebab satu aku tak boleh sebut nama. Tapi orangnya wujud, tapi dah arwah lah. Haji, dia seorang haji. So dia yang menyelam untuk confirmation kenapa ada 7 buih ni. 7 buih. 7 buih. Maksudnya dekat sungai tu akan nampak ada 7 buih. Betul. Timbul. Dia jarak tapi tak jauh. Dia berjarak jarakan. So dia orang kuat kampung tu, dia macam ketua kampung. So merisaukan orang kampung, dia nak mensahihkan benda tu. Dia memang turun ke sungai tu. Dan dia dari segi cerita orang tua, orang-orang sekitar Miri ni, daripada cerita dia orang yang haji ni memang dah sentuh kepala 7 putri. Dia panggil putri, wallahualam kita tak tahu putri ke apa sebab dia dalam air kan. Jin pun boleh jadi. Betul. Kan. Aku selamba je. So bila dia pegang 7 tu dia naik atas, okey. Tapi macam mana bila lama kelamaan buih tu makin hilang. Dia seolah-olah bernafas sebab dari segi orang tu cerita waktu dia pegang kepala tu bukan batu tau, memang berambut. Macam kepala orang lah. Ya, tapi saiz dia bukan manusia lah. Yang dia pegang tu mungkin besar. Mungkin besar, tapi dia cerita bukan saiz manusia. Okey. Yang di dalam air ni bukan saiz manusia sebab sungai tu memang dalam. Bukan saiz manusia. Kira kenapa digelarkan 7 puteri? Memang ada cerita sebelum kejadian tu jadi ke apa? Itu yang aku sampai sekarang aku nak cari tahu kenapa panggil 7 puteri. Kenapa assume terus puteri kan? Sebab kenapa assume 7 terus puteri. Tapi orang-orang kalau orang tua bercerita, sebab aku ni budak yang menyebut, bila orang tua cerita hantu je aku hantar telinga kan. So dia terus sebut puteri je. Aku pun ambil 7 puteri. Tapi lokasinya aku tahu. Okey. Kalau kau datang aku boleh tunjuk. Tapi dah tak ada lah sekarang. Dah jadi sungai biasa lah. Dah jadi sungai biasa. Dia sekarang lebih menggerunkan buaya je. Itu lagi seram sebab dia boleh serang sebab orang. air. Menggerunkan buaya je. Okay, maybe ada orang-orang ni sama jugalah, boleh mengesahkan kan dekat situ. So yang cerita pasal 7 puteri ni, nak confirmkan balik, dia cerita tu sebenarnya cerita tu dah lama ataupun memang cerita tu dia jadi time kejadian tu lah? Dah lama. Okay. Dan dia tapi orang kampung takut, orang kampung minta tolong dengan ketua kampung tu untuk sahkan benda tu. Betul. Dan memang sah. Tapi saya rasa orang ni pun bukan calang kot sebab dia boleh menghentikan kekacauan ganggu kat kampung. Sebab benda tu dah berlaku tak beratus tahun ke apa kan. Dia orang yang menyelesaikan benda tu. Betul. Mungkin orang ni orang hebat jugalah. Dan aku diberitahu untuk tak sebut nama dia. Kalau boleh kita tak nak evil kan. Tapi kenal senang cerita, kalau bapak aku dia memang tahu dah orang tu macam tu. Bapak aku tahu orang ni, tapi bapak aku tak jangan sebut. Okay, next. Apa lagi? Okay. Sebab dua-dua tadi kisah kejadian masa kau childhood lah kan. Aku di Miri adalah childhood aku sahaja. Sebab kan aku datang di KL pada umur 16 tahun. Muda lagi, awal lagi. Maksudnya aku habis PMR tu, aku terus shoot KL. Okay. So maksudnya kalau kau sekarang ni pun, kalau kawan aku ajak, kalau aku balik raya, dia bagi location je kat aku, dia tak boleh sebut. Kalau sebut aku memang takkan sampai. Sebab banyak berubah dah jalan. So dah berubah sangat. Member aku panggil aku 13 murtad, IC 13 kan, 13 murtad. IC je 13. Jalan tak tahu. Tak tahu pun. Jalan aku tak tahu. Betul. Aku bawa rumah aku pun pakai Waze. So aku boleh ceritakan pasal childhood aku lah. Tapi bila aku dah mula membesarnya, mostly di Semenanjung ni. Senang cerita, hidup aku daripada kecil ni, aku cari hantu ke hantu minat aku. Asyik bertembung je. Asyik bertembung je. So kalau kita childhood yang betul-betul kecil, darjah seawal aku yang hardcore, bagi aku ni dah hardcore tau. Aku punya
dalam hidup, dia tak menampakkan, tetapi perbuatan benda tu yang aku sampai sekarang terfikir. Ceritanya di kubur Batu Satu. Okey, masih wujud lagi tempat tu? Masih. Batu Satu masih wujud, kubur tu pun masih ada. Disebabkan nenek aku meninggal. Biasa bila orang meninggal, tapi waktu tanam tu aku tak ada lah, aku tak pergi. Tetapi aku ikut satu brother ni, orang panggil dia Abang Bos. Bapa aku pun willing, macam kau nak ikut Abang Bos pergi kubur, ikut. Tahu kenapa, Syaf? Aku pergi buat orang sini panggil kepuk Kepuk kubur. Kepuk kan? Apa tu? Kan? Batu nisan. Ya, batu nisan. Kita tilekan cantik-cantik. Oh, tepi tu lah. Tepi-tepi tu. Sebelum tile cantik, aku orang yang 2 orang sahaja dekat situ ikut Abang Bos ni. Pergi dia datang rumah aku sebab Abang Bos ni tak ada kenderaan. Dia ada basikal saja. So bila bapak aku cakap bawa anak aku ni, so aku pun willing nak ikut kan. Aku pun tak tahu apa benda, kenapa aku nak ikut. Kalau sekarang kau tanya macam, aku pun tak tahu kenapa aku ikut. Asyik nak follow je dari kecil tu Dia datang rumah aku, ambil motor bapak aku untuk pergi ke Batu Satu. Jarak dia jauh lah juga, Tudan. Sebab aku kampung Tudan. Tudan ke Batu Satu ni boleh tahan jauh lah juga. Sejam 2 jam. Tak sampai. Tapi lokasi dia agak bukan berdekatan kan. So bila sampai kat kubur tu, tugas aku bancuh simen, pecahkan batu bata. Okey. Sampai-sampai kat pintu tu, dia macam dia masuk, tak, Abang Bos tu buka pagar kubur tu. Aku tolak motor C70. Okay. Dengan motor prap keras kaki. Motor lama. Aku tolak masuk. Lepas tu Abang Bos tu pula dia, bila aku dah ada pagar ni, dia tolak motor, dia terus senjut pergi ke wakaf ni. Dia kata, kau tutuplah pagar tu. Aku pun aku tak tahu lah. Aku pun dah macam tak ada perasaan waktu tu. Turut je lah, tutup. Bila tutup tu, dia dah hin dah. Dia macam dia macam bisik kat telinga aku. Macam tu. Tapi aku cakap angin kot, sebab dia open, kubur open. Macam adik tadi, dia banyak sangat saintis dalam hidup dia kan. So aku logik lah. dia logik punya orang. So Okay. Aku macam biarlah, janji aku nak siapkan kubur nenek aku ni lah. Aku nak pengalaman, nak bancuh simen, nak apa. Sampai kat wakaf ni, dia duduk minum dulu. Tapi aku datang, dia cakap dengan aku, kau pergi kubur tu dulu. Dia, wakaf ni dengan kubur ni, kalau kau jalan kaki, dia ke dalam sikit dekat lah. 3 minit kot aku jalan kaki, dia ke dalam lagi sikit. So aku pun pergi sorang-sorang. Makin lama aku toleh belakang, wakaf tu macam makin kecil. Rasa sebab mungkin aku takut ke, wakaf tu rasa jauh betul. Rasa dia, kenapa rasa jauh? Pondok tu jadi kecil je. Macam apa jauh ni? Aku dah seriau. Aku nak patah balik ke aku nak teruskan susun kayu. Dia ada kayu, batu-bata, simen apa semua. Aku nak balik ke aku nak teruskan kerja yang orang bagi aku ni? Aku macam tak apalah, ini bukan aku nampak lagi pagar tu. As long as aku fikir nampak masih pagar tu, apa-apa aku nak lari ke pagar je. So aku beranggapan, aku toleh wakaf tu makin kecil, pagar tu ada. Okey kot. Aku pun susun. Aku cari batu-bata je dulu, susun setempat je dulu. Letak kayu untuk canvas untuk bancuh simen kan. Aku letak benda tu. So aku balik ke dia tak ada apa berlaku waktu tu. Tapi bila aku balik ke wakaf, aku pun sebab aku kecil lagi, aku tak tahu pengalaman wakaf tu macam mana. Memang mungkin kau ada pengalaman, memang dekat wakaf tu diorang memang akan tinggal kain ke? Kain putih? Tak ada. Tinggal kain tu apa? Sebab ni wakaf, tapi ni dia besar sikit lah. Dalam ni tertutup, dia macam ada satu pintu, 2 partition. Dalam ni yang tertutup, yang ni adalah open. Yang ni open boleh tembus sana, kita boleh tembus pandang. Yang kat sini ni tak tembus pandang, dia cuma terus sini saja. Yang sini macam kelambu ke? Macam tu. Kurang. Dia wakaf tertutup, dia macam 2 partition. So yang di dalam tu, bila aku sampai, Abang Bos ni bila aku sampai, dia pula nak ke sana. So dia membiarkan aku seorang diri lagi. Tu aku cakap, kenapa aku ikut? Kenapa tak boleh sekali kan? Tunggulah aku kan. Kenapa tak pergi sekali? Mungkin
Allah nak bagi aku pengalaman kot. So aku nampak benda kain ni dia ada 2 tingkat. Satu ni untuk orang cerita, untuk baringkan mayat sebelum dimasukkan, kemungkinan macam tu lah. Aku difahamkan. Tapi yang kainnya tu di bawah, tapi berbungkus. Okay. Aku cerita sejuk tangan aku sebab ni pengalaman aku. Yang aku nampak ni berbungkus tapi bukan di atas, di bawah. Diorang cakap diorang letak mayat biasa kat atas ni. Bukan buat apa letak bawah. mayat tu bawah weh. Tapi yang berbungkus ni kat bawah. Tapi tak adalah aku nampak wajah apa semua, tak. Tapi dia memang perfectly berbungkus. Macam mayat lah. Ya, totally macam mayat yang dah dibungkus. Dah aku kaku. Aku cakap, apa benda ni? Otak aku pula nak double check. Cuma waktu aku nak pergi double check tu, mungkin abang bos ni mungkin perasan yang aku dah nampak something. Dia macam tahu-tahu dia tepuk je badan aku. Aku toleh kat dia. Lepas tu, kau nampak apa? Dia cakap, dia tanya, kau nampak apa? Bang, tadi aku tak ada. Benda tu tak ada. Lepas tu dia cakap, kau ni, kau budak-budak banyak main. Mungkin dia tak nak takut kat aku. Dia cakap, tapi taklah aku sebodoh itu. Yelah, kau nampak kan? Aku nampak. Tapi yang bodohnya aku ni, aku nak pergi check. Itu je bodohnya aku. Itu kan berani sangat. Berani ke, bangang ke? Sebab kecil lagi kau, curious. Ya, kita punya curious sangat tinggi waktu kita kecil ni. So, okay, abaikanlah. Dia kata, kau pergi minum kopi dulu lah. Kau ni dah kau budak-budak fikir banyak lah, kau ni banyak main, kata kan. Aku pun minum kopi. So dia bagi tas. Aku pergi dekat sana, aku baca simen. Ni tak ada apa lagi, dah habis, selesai satu. Yang dah tak ada ni selesai satu. Okay, aku pergi, aku pun nenek aku tu, aku baca simen, buat bagi kat dia. Kan batu-bata tu nak masukkan dia kena sereng. Nak buat kepuk ni kan, kita kena sereng kat dia supaya dia nak nampak cantik lah. Aku pun buat juga sebab aku nak merasa benda ni. Aku nak merasa pengalaman buat benda ni. So aku baca simen, aku buat sebelah kiri, belah kanan roboh. Okay. Tengah buat ni, kerak, macam jatuh gitu. Orang macam tolak. Dia bukan jatuh yang kau buat dia menyerang macam ni. Dia bukan jatuh macam ni, dia jatuh ke sini, jatuh ke aku. Sebab aku menghadap benda ni. Kan aku seringkan batu-bata ni. Dia jatuh kat sini. Mungkin salah aku, simen lembut apa. Dia bukan jatuh ke sini, dia jatuh ke sana, jatuh ke aku. Kerak. Dia jadi macam prak. Dia yang aku pegang, yang aku bawa masuk ke 3 biji ni je yang selamat. Yang selebihnya dia roboh. Aku macam, kuatlah angin sini. Masih positif lagi. Betapa budak-budaknya aku, Syah. Masih positif. Kuat angin kat sini. Aku pun angkat, pergi sebelah simen. Aku cakap, lembut simen aku ni kot. Tambahlah simen. Nak bagi ke, tambahlah tanah. Okey, tambah. Yang cantiknya, abang bos tu pula tak ada masalah. Okey je dekat dia. Tang aku dah aku buat sebelah kanan ni, krek belah kiri pula. Okey. Sudahnya abang bos cakap, kau tinggallah bagi aku buat. Kau pergi ambil batu-bata. Satu hal aku nak pergi kat wakaf lagi. Cakap, kau pergi ambil batu-bata tu dekat kumpul wakaf. Semua kat wakaf tu. Sebab memang batu-bata kat sini mula-mula sikit je. Ni dia cakap dia nak memang niatnya pagi petang tu nak habiskan terus batu-bata tu hari ni juga. Satu hari je. So aku pun pergilah ambil batu-bata. Aku pergi ambil batu-bata. Dia kata kalau boleh jangan tinggalkan satu pun batu-bata. Ambil semuanya. Kita budak kecil, Buat je lah. Ambil batu-bata dengan pakai kereta sorong. Manalah agak aku nak bawa satu-satu. Masuk dalam kereta sorong, letak. Yang masalahnya dia suruh pusing wakaf tu. Aku dah nampak kain putih tu. Yelah, tadi dah nampak. Dia suruh pergi lagi sekali. Nak pergi tak nak. Berat je kaki. Iya. Nak pergi tak nak. Sudahnya kalau aku tak pergi, dia akan cakap aku penakut. Egonya seorang lelaki ni pula. Betul. Walaupun aku budak, ego cakap, kan dia sudah aku penakut. Tak ada, pergi ke pusing kat Syaf. Tapi tak ada pun batu-bata di belakang tu. Kain putih apa semua tak ada. Okey. Selesai aku ambil batu-bata ni, dengan aku tu tolak kat dia. Dan tak ada. Nextnya memang selama berjam tu tak ada apa berlaku. Cantik je, buat apa semua cantik. Lepas tu okey lah. Lepas tu okey. So dia ada satu batu ni, dia macam nak, batu-bata yang merah ni dia nak belah dua. Tapi peralatan kat sini semua tinggal 2 batu-bata. Pecah yang ini pecah, yang ini
ketuk sana ketuk sini, yang satu ni tak mau pecah. Yang dekat tangan dia ni tak mau pecah. Dia cakap dia nampak tukul dekat wakaf tu. Pencakar rumput. Orang panggil apa? Pencakar rumput kan? Pencakar Betul rumput kan? Sebab Sarawak Ken panggil lain tau. So aku takut salah. Dia pencakar rumput, berdiri pencakar rumput dekat pagar tu macam ni. Cangkul tu kat bawah. Dengan kayu kosong je. 3. So abang bos ni cakap aku, kau pergi ambil tukul tu, kau ambil batu ni, kau pecahkan batu ni. Aku pun pergi. Malam pergi lagi Seorang lagi. Dia dah 2 orang je. Kalau dia tak harapkan aku, siapa lagi? Takkan dia nak buat semua benda kan. So aku pergi ambil lah cangkul tu, aku pergi pecahkan batu-bata tu. Tak pecah-pecah. Tak pecah-pecah. Keras pula lah batu. Lepas tu pergi kat dia, apa ni kau ni pun tak boleh buat. Cakap abang buat dah. Dia buat, kau tunggu sini. Dia suruh aku tunggu pula kat kubur tu. Apa hidup kau seorang? Iya. Pergi sekali dia minum. Ke sebenarnya dia benci aku. Dia nak test kau. Dia benci aku ke? Aku pelik. Aku tinggal lah. Tapi tak ada tas tau. Dia tak bagi aku kerja tau. Dia cakap kau tunggu je lah sini, aku pergi pecahkan. Dia pecah elok. Mungkin aku budak, mungkin aku beranggapan aku budak, aku tak kuat, kudrat tak cukup. Dia pecah dia elok. Lepas tu dengan bila dia dah habis masuk dia, sebab dia nak sudut tu kan nak kena kecil. So dah dapat 4 ni, dah cantik apa semua. Tapi ni baru batu-bata je tau. Tak masuk dia punya tile lagi. Dia baru tahap batu-bata sahaja. So lepas tu dia cakap, kau betul dah ambil semua? Dah bang, dah tak ada apa yang tinggal. Percayalah, kita bangga. Kita buat kerja dengan bagus, kita bangga. Tak ada bang, memang tak ada satu apa pun tak tinggal. Semua dah bawa batu-bata sini. Ngam. Time tu dah pukul yang dah selesai dekat kubur ni kan, dan dah tak ada gangguan apa semua ni, dalam pukul 5.30 kalau seingat aku dah pukul 5.30 petang. So dia kata, jom lah kita dah boleh gerak beransur slow pergi kat wakaf. Aku yang ini baru berdua. Selama ni hidup aku dekat situ seorang je. Yang ini baru aku berdua. Pergi dekat depan, dia macam berpagar kan. Kan aku cakap pencakar tu di atas, cangkulnya di bawah. Ini kayu. Aku tanya abang bos tu, abang bos pakai cangkul yang mana? Pakai mana cangkul? Okey, ni cangkul. Okey, abang bos letak kat mana? Aku letak balik lah. Benda tu tak ada. Aku tanya dia. Lepas tu dia baru dia tahu yang aku punya perasaan tau. Aku tak tahu, mungkin dia yang daripada tadi kau rasa tu. Lepas tu dia pun cakap, aku letak balik lah. Dia cakap macam tu, aku letak balik. Betul mana? Tak payah, kita pun nak balik. Biarlah. Biarlah. On the way nak datang satu tempat tu, kau tahu apa jadi dengan batu-bata tu yang aku cakap aku dah collect semua tu. Sebiji batu-bata tu tegak di tengah-tengah. Ni aku on the way kat sini, ni pintu, batu-bata merah ni tegak kat tengah-tengah. Pintu kalau nak keluar tu, pintu nak masuk kat wakaf tu. Tiba-tiba kat situ tegak sebiji je. Abang bos tuduh aku. Kau cakap aku dah ambil. Lepas tu aku tengok dia, bang, takkan aku bodoh tak nampak sebiji ni. Ni laluan ni. Kalau dia kata belakang wakaf tu, memang aku salah. Ini nampak depan-depan aku buat ego aku. Kan aku nak menang aku juga. Aku cakap betul dia. Tak ya, tak apalah. Dia dah gelisah kat waktu tu. Hebat tak hebat, gelisah juga kan. Kau letaklah kat kubur. Dah dia suruh aku pula ambil batu-bata yang tegak ni, pergi hantar kat kubur. Wah, banyak cantik dia. Tapi kalau dah besar sekarang, memang aku cakap banyak cantik kau bang. Waktu tu aku kecil kan. Lepas ni itu dah ujung-ujung cerita aku lah. Bila dah habis aku letak batu-bata, memang tak tambah apa pun, letak je dekat situ. Betul nak balik apa semua. Gatalnya aku ni, curiousnya tingginya aku. Dah start motor dah pun. Dah start motor nak balik kan. Dia dah buka pagar dulu dah. Dia pergi kat aku ambil motor. So aku tumpang belakang. Gatalnya perangai aku ni, aku pergi toleh balik. Tengok balik kubur tu. Bukan, wakaf. Aku tengok wakaf tu. Sebab aku pelik batu-batu tu ada jadi. Kain yang aku nampak baring di bawah tu, tepat di pintu tu, tegak. Terus aku toleh depan, aku peluk, buat tak nampak. Dia cakap, jom turun tutup pagar. Maaf, memang aku tak buat. Aku diam dekat duduk. Aku peluk dia. Aku peluk dia. Turun lah tutup pagar. Tak nak. Aku cakap aku tak nak. Aku pun
Memang taklah aku nak buat. Aku dah nampak benda tu. Sebab aku memang dah tahu tu hantu. Walaupun aku kecil, aku dah tahu tu hantu. Dah terduduk macam tu. Tapi siang tau. Ni siang bukan malam. Dia congok kain tu congok. Tapi memang kain lah. Tapi berbungkus. Aku cakap memang tak. Lepas tu siapa nak tutup? Biar tak tutup pun aku okey. Aku dah mula kasar tau. Aku dah mula kasar. Tak tutup pun aku okey je. Aku dah mula kasar. Lepas tu dia pun turun. Tak ada apa. Dia turun ke tepi, tak payah peluk aku. Okey, tak peluk dia. Tak toleh lah. Aku tak toleh. Aku tengok je depan. Aku tak nak toleh langsung. Lepas tu kebesokan harinya Dia datang rumah aku berbasikal lagi. Dia pula mengajak aku, jom pergi ikut abang lagi. Tak, maaf. Aku tak nak dah. Bapak aku cakap aku tak nak pergi. Tak nak. Aku dah tak nak. Lantak apa jadi dengan kubur nenek aku. Punya gila perangai aku cakap. Lantak lah kubur nenek, siap tak siap. Aku tak kira lah. Aku tak nak pergi dah. Bapak aku dah gelak-gelak Bapak aku dah gelak-gelak sebab dia tahu aku ikut dia. Sudahnya kalau seingat aku, dia memang cari kawan juga pergi. Sebab dia dah tahu hardcore-nya semalam tu. Dia cari kawan. Dia dah tahu dah benda tu jadi. Betul. Tapi tu kisah kubur batu satu. Ramai lagi. Kubur batu satu tu memang dia dulu dia adalah satu laluan yang pergi Kuala Baram. Daripada Tudan nak ke Kuala Baram, daripada Kuala Baram nak ke Tudan. Dia nak pergi town lah. Itu memang satu laluan je. Jalan utama agak. Betul. Itu ada satu laluan je. Sebab orang Batu Satu pun tahulah. Orang Batu Satu tahu betapa hebatnya kubur tu. Ramai. Sedangkan abang aku pun boleh demam kat situ. Okey. Abang aku balik silat. Ni cerita bukan aku personal Ni cerita pasal abang aku. Dia balik daripada silat di Batu Satu, kayuh basikal. Dia ada satu jambatan. Sebab lepas kubur tu jambatan. Sebab bawah dia sungai. Kubur sungai. Selepas jambatan ni, situ dah pantai. Okey. Tu nama dia Pantai Batu Satu. Kat sini Kampung Batu Satu. So lepas dia silat tu, dia kayuh basikal. Abang aku je, kalau dia tengok dia mesti dia gelak. Sebab cerita dia, dia nampak benda. dia nak kayuh naik jambatan tu. Dia kata kan biasa jambatan hujung ke hujung ada benda. So dia dah nampak ada benda tu bertenggek. Tapi ego seorang pesilat kau cakap kan, buat tak nampak kayuh je. Kayuh. Lepas tu dia cakap dekat belakang bunyi kuat. Bunyi melompat. Demam dia. Silat tak silat. Silat tak silat. Kalau kena demam. Aku demam kat waktu tu. Lepas selesai kejadian tu. Demam. Serius demam. Aku memang siapa pun kena akan demam lah. Sebab aku kecil lagi, darjah 3 macam tu. Lagi lemah lagi macam betul kan? Budak-budak lagi. Seram. Yang ending tu, dia punya twist tu, sampai terduduk siut benda tu. Itu bangangnya aku. Kau dah tahu dah apa terjadi. Kenapa kau nak toleh juga kan? Kenapa kau nak toleh? Tengok juga kenapa? Betul ke? Kita budak. Betul ke apa? Jadi aku pergi toleh. Tegak je dekat situ. Tegak kat situ. Dah duduk diam. Aku pula yang tegak. Bukan dia yang tegak, aku yang tegak dekat motor. Sampai balik aku tu cerita dengan bapak aku. Bapak aku gelak-gelak ya. Tu kau. Budak. Okay, tadi cerita pasal kubur. Okay, next ada cerita lagi. Macam banyak je ni. Sebab tadi dia bagi aku list tau. Ini aku rasa ni tak sampai separuh lagi ni. Ini baru cerita keberapa? Kalau yang ini baru cerita pertama pengalaman. Ni baru cerita pertama. Okay. Kalau dia dah dewasa sedikit, lebih kurang tingkatan satu macam tu. Cerita aku ni masih miri. So aku dari cerita sebenarnya aku ada cerita, tapi aku sajikan kau cerita yang di Miri saja dulu. Settlekan Miri dulu. So di masih Miri, nama kampung tu adalah Kampung Pengkalan Lutong. Okey. Kampung Pengkalan Lutong, kampung yang cantik. Best. Kawan aku ramai kat situ. Aku Tudan tau, tapi aku berkawan kampung yang jauh. Okey. Tapi aku nak ke sana menggunakan basikal. Form 1 naik basikal, pergi sekolah naik basikal. Form 2 baru dapat motor. Form 2 dapat motor, Form 3 dapat motor. Lagi banyak merayap dapat motor. Form 1 tu ada yang kan aku ada cerita naik atas naik motor. Itu pun itulah pusing-pusing kan. Sebab dah dapat motor kan. Dah hujung-hujung tu kan. Tu pun dah mula buat hal. So aku ada satu Kampung Pengkalan. Aku cakap dengan kampung yang kau masuk kiri, kau dah jumpa rumah-rumah kampung. Kanan dia adalah sungai.
Okay. Sungai sekarang tak disarankan mandi sebab dia banyak kaum yang hai sayang kat situ. Buaya. Oh, dulu boleh, tapi sekarang dah. Dulu ada, Tapi orang tak peduli. falsafah kami yang mandi sungai tu, aku mandi sungai tu. Sorry pak, mak, Gantung dah kat sini. Okay. aku mandi sungai tu. Aku mandi sungai tu. Falsafah kami sebelum mandi kau kena buat terjun bom. Tahu terjun bom? Yang kau kena lipat kaki ke dada supaya menghalau buaya. Oh, falsafah. tu korang punya prinsip lah. Kalau buat macam tu bahaya tak datang lah. Budak-budak punya prinsip. Iya, cerita pasal budak-budak. Kan? Aku mandi tapi sekarang jangan lah. Memang tak dibenarkan. Kadang-kadang kalau kau lepak tepi pun dia timbul. Bahaya. Dia naik tepi je. Okay. So rumah member aku ni berdepan je dengan sungai. Tak masuk sikit je daripada depan sungai. Tapi aku tak boleh sebut tempat lah. Aku cuma cakap kawan aku di Kampung Bekalan. Rumah dia ni besarnya. Rumah ni adalah pot. Kau habis sekolah, kau balik sekolah, mandi, kau memang shoot terus rumah dia. Malam buku bawa balik. Tu yang bijak sangat sekolah tu kan. Mana tengok buku. Lepas je kau sekolah, balik rumah, mandi, kau ambil basikal, kau kayuh balik pergi rumah dia. Dah perlu balik sebenarnya, tapi janji mandi dulu balik sekolahan. Lepas tu keluasan rumah dia di bawah ada 1, 2, 3. Bawah 3 bilik, 2 toilet. Di atas 1, 2, 3, 4, 5 5 bilik. Okay. So kau boleh gambarkan rumah dia seluas mana. Besar juga. Toilet di bawah ada 2. Satu kecil sahaja, tangga toilet kecil sahaja, tapi ada bathtub yang senang cerita bathtub dia saiz sedang. Tak besar lah, bukan besar punya bathtub. Dia just asal bathtub lah. Okay. Yang toilet utama sebelah sini, keluasan dia toilet ni, toilet dan bilik air lah sekali lah. Keluasan dia kau boleh masuk lebih kurang 20 ke 25 orang. Uish, luas. Toilet sahaja. Ni belum cerita bilik lagi. Okay. Tu toilet. Sebab macam mana aku tahu boleh muat 20 ke 25 orang? Sedang kami lepak, ni selingan sedang kami lepak, disapa oleh tablik. 25 orang tu masuk dalam toilet tu, muat penuh. muat. Okey. Muat. Tapi besar betul. Ya, walaupun dia berimpit tapi muat. Tu sebab tu masalahnya yang 25 tu termasuk yang bukan Islam. Sebab dia tengah repair motor, dia bawa barang motor tu masuk dalam toilet. Lepas tu dia tanya kita dalam toilet, asal kau orang lari? Dan kenapa dia ikut lari? Sebab bila nampak tablik kan suka mengajak. Tak macam mana member ni seorang berlari, semua berlari. Yang Iban pun, yang bangsa Iban pun ikut berlari. Lepas tu masuk dalam toilet, dia tak tahu tablik apa. Tu dia tanya, asal kau nampak yang baju putih ni kau orang lari? Malah nak menjawab sebenarnya kan. Kita malah nak menjawab. Itu aku selingan. So satu malam ni hari Jumaat, besoknya adalah Sabtu. So memang aku tidur rumah kawan aku ni. Kebanyakannya mak bapak aku memang tahu. Jumaat, Sabtu aku auto tidur rumah kawan. Rumah kawan aku ni. Sebab kita orang ada a few members Rapat lah. Semua rapat. Tapi yang tak betul, terfikir cakap macam sana ada macam jom. Sana orang cakap ada ni jom. Sana ada lombong, jom. Ni kepala memang tak betul ni. Lepak yang jenis malam-malam ni sejuk, kena lombong sedap ke? Jom. Dia lombong ada cerita, nanti aku cerita. So dia cerita pasal rumah dia dulu. Dia rumah dia yang aku cakap toilet yang kecil ni, tangga kan. Tangga, tepi tangga tu bilik dia. Dia tu bilik dia lah. So bila aku main Initial D, PS1 rasanya Initial D. Aku pernah main. PS2 tak ada Initial D. Ya betul, PS1. Aku dengan kawan aku ni 3 orang. Owner dah tidur, dia kata dia berdeka. Owner dah tidur, yang di atas. Yang aku di bawah ni tetap main game lah, berjuang. Sebab nak lawan rekod ni. Nak lawan rekod siapa. Sebab yang memang aku ni memang tak nak kalah punya. Hidup dia kalau boleh dia nak ranking ke. Tapi aku tetap pegang ranking tau. So tak nak kalah. Lawan, tetap lawan. Sampai pukul 3.30 kalau tak silap aku, dekat 3.30 pagi. Lewat lah. Untuk kampung macam tu
sangat lewat. Dah lewat lah. Sebab kampung tu kalau di sebelah pagi cantik, di sebelah malam Scary dia dah ada vibe yang sunyi betul kan. kau ada vibe yang kau cakap, kalau kau orang luar tak payah masuk kot tempat ni. Okay. Tapi di siang memang cantik. Kau boleh nampak orang tua bersantai. Tapi kalau malam, turn malam, dia dah jadi macam yang hantunya kita orang lah. Kulu kilir kan, main motor kan. Hantunya kita orang lah. So sampai pukul 3.30 pagi bunyi cakap pintu bawah aja Syaf. Dia okay, ni bilik dia kan, ni tangga, ni bilik dia, ni pintu. So sini kita orang ke sana menghadap main game lah. So pintu dia dekat sini, ni tingkap, ada tingkap. Ada tingkap. Dah berdeka, member dah tidur. So mula-mula bunyi di bawah aja. Bunyi crack. Macam tu. Bunyi yang cakar, yang betul-betul cakar, yang macam kucing cakar. Okay. Dia, kau tak fikir apa, kau memang fikir kucing. Aku cakap dengan kawan aku, bising na pusat bising gila kucing ni. Apa yang dia nak cakap-cakap, nak masuk bilik ke? Member tu senyap ke? Member tu tak cakap lagi, dia main. Main je lah. Aku cakap, gagu pusat bah. Halo Pik, dia mengganggu tu kucing ni, kau pergi halau. Kau pergi halau. Main. Aku tak faham lagi punya slow aku waktu tu. Sebab tu aku cakap, bila cerita balik aku sedikit seram, tapi waktu itu aku tak ada seram. Yelah, tak tahu aku apa-apa tak tahu. kan? Aku tak tahu. So dia kata main. Aku pun main. Main lama-lama makin tinggi, daripada atas ke bawah. Oh, bunyi cakaran tu ke atas pula. Mula-mula bawah aja. Dia bawah aja. Krek. Ini dah mula daripada atas ke bawah. Krek. Dia dah bunyi macam tu. Aku dah tak sedar hati. Lepas tu member aku cakap, aku dah cakap, kau pergi tegur, rumah ni tak ada kucing. Nenek dia tak suka kucing. Aku dah terdiam. Tapi kau punya curious ni sebab senang cerita, aku zaman dulu slow lah aku. Kau tahu sebab apa? Okay. Kau tahu sebab apa Syaf? Kenapa? Sebab aku intai dia kerak. Cukup masa aku buka tingkap, prak. Aku nak tengok spesies apa kau. Aku nak tahu spesies apa kau ni. Tapi dia tak ada. Waktu aku prap je tingkap tu, aku prap je tingkap lama yang kerak, kena yang tingkap satu. Ada tingkap lama. Tingkap lama kaca tu kan. Betul. Aku prap je, aku prap nak jenguk, aku prap kosong, tapi angin masuk ikut tingkap. Dia tolak. Lepas tu member aku cakap, aku nak cakap kau ni bodoh sekolah. Member aku, orang lain berani juga, tapi bukan bodoh. Dia kata, bukan bodoh, ini kau bagi dia masuk. Dekat situ je kita orang borak, macam benda ni tak ada. Kita orang borak, betul, ni dia dah masuk ke? Masuklah kot. Dah angin dah betul. Dah limpas macam tu. Member aku, masuklah kot. Habis tu macam mana nak keluar balik, buka pintu? Kau ingat dia bodoh? Member aku. Itu aku cakap, dulu kita tak tahu. So benda tu tak mendatangkan seram tau. Tapi bila kau dah tahu benda tu, baru kau tahu, aku dah kena ni. Aku dah kena ni. Habis je dekat situ, memang aku pun memang tegak. Memang aku buka pintu, tolong keluar. Nak main game. Tapi aku pakai bahasa Sarawak aku, nak main game ni, jangan kacau. So hari besok je ada peluang nak main game. Lusa dah sekolah. Sekolah tak ada main game. So aku beranggapan tutup balik. Dia dah keluar. Dia aku cakap, kau buat macam dia tu bodoh je ya. Member aku ni berakal sikit. Berakal tapi terkejal. Aku buat macam dia ni bodoh je ya. Teruskan aku main game. Sampai satu tahap dia nak bagi tahu kalau boleh tidur lah, tak payah buat bising. Sebab kita orang bising, gelak-gelak biasa lah main game lah, gelak-gelak. Sampai satu tahap dia punya ni, aku punya plug game tu dia cabut. Yang PS1 tu kan kepala dia 3, pin 3 tu kan. Tu melambung depan kita orang, punya nak bagi tidur. Serius lah. Tengah main game plug tu dia macam contoh kau, macam mana boleh melompat gitu? Takkan dah dia punya shot elektrik tu boleh tendang tu lah. Betul, mana tak logik. Tak pernah dengar kes tu. Depan mata ni tu, lompat benda tu. Dah cakap dengan member, tidur kot, dia suruh tidur. Tapi member tertidur lah. Tidur sampai sebelum pelak tu, aku kejut member aku. Aku kejut member aku yang tidur, owner tu. Memang tidur mati. Lepas tu cakap dia, Rip, malam tadi kau tidur macam mana apa semua? Aku nyenyak je, tak ada apa pun. Yang kita orang dua ni dah berdarah. Darah dengan pelak tu. Pelak tu boleh lambung kau. Nampak Depan mata. Tapi yelah, aku cakap aku ni slow, terkejal. Dia macam
Oh, dia suruh tidur kot. Tak ada rasa kalau orang lain setengah lari kan. Tapi mungkin aku bukan jadi penakut, tapi jangan ditakutkan. Kalau kau takutkan aku, siap, aku orang pertama belah. Tapi kalau tak tahu apa-apa, kau yang berani. Ya. Kau yang curious nak tahu. Aku yang curious nak tahu. Itu yang sampai buka. Kau jenis yang macam mana kan? Kau nak kau yang berbungkus ke, kau yang kakak ke, macam tengok. Tapi alhamdulillah dia tak tunjuk diri lah. Sebab depan tu pula ada piano. Depan tu piano. Kalau hari-hari tertentu kita orang lepak atas kadang-kadang. Pukul 3.30 piano tak akan bunyi. 3.30 4 pagi tu bunyi macam peak hour rumah tu tau. Peak hour rumah tu yang ting ting ting. Mana ada piano betul-betul boleh bunyi. Yelah, kucing pun tak ada. Kucing tak ada. Tapi bersangka baik pada hari tu adalah tikus. Mungkin di dalam box tu ada tikus. Itu je fikiran. Itu yang paling logik lah. Itu ramai. Yang kena tu ramai. Lebih kurang 10 orang. 10 orang dengar bunyi tu. 10 dengar. 10 dengar teng 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 bunyi teng 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 teng. Dia tekan yang memekak kan. Semua tulis. Lepas tu diam. Bukan nak lari, sama je melepak agak, sambung agak. Sebab apa? Biar yang owner rumah dia pun cakap, biarlah dia nak main. Biar nak main, kita pun sambung lepak. Itu dekat rumah dia saja. Few cerita macam-macam tau kan. Macam owner rumah tak pernah clarify ke rumah dia ada apa ke. Korang tak pernah tanya ke macam asal boleh lepak. Kita buat tak tahu lah. Rumah dia besar, seronok untuk dia lepak. Kalau dia clarify pun, kita orang akan cakap lah, tak dia lah, janji aku ada tempat lepak. Tapi dia pernah cerita macam tu lah. Last aku asal boleh lepak lah. Asal boleh lepak. Tempat pun menyeronokkan kan. Tapi arwah mak dengan bapak dia ni pun baik. Jenis welcoming kawan yang kawan-kawan datang, bagi makan, bagi minum. Masuk kawan jadi seronok. Budak sekolah mana ada duit. Orang suruh makan minum jadi pot le. Jadi pot le. Uish, seram rumah tu. Macam-macam sampai plug tercabur bagai apa semua. Iya. Dia masalahnya kalau dia slow-slow macam slow-slow tak apa. Ni dia lambung plug tu. Lompat lah. Dia lambung. Saksi hidup lagi. Yang dengan aku tu hidup lagi. Dekat Miri tu. Marah betul tu. Sampai tu tak. Ini confirm dia bagi tidur. Korang bising sangat kot? Bising. Memang bising. Kau 3.30 bising. Biasa main game budak. Yelah. Main game. Hoha. Tu nasib baik dia lambung. Kalau dia bagi kat kepala, bagi amaran je lah. Nasib baik dia amaran. Tapi memang aku tak sambung dah lah. Tekan kau ni tak ada maknanya. Dia dah lambung. Tidur lah. Tu betul-betul keras lah. Dia punya warning tu dah keras kan. Okey. Ada lagi? Dekat masih di Sarawak lagi? Masih di Sarawak lagi. Last. Rasa panjang ni. Betul. Ini baru 3 cerita. Dia ada banyak lagi tau. Ni baru 3 cerita. Satu cerita dia panjang. Tapi best lah. Di Kampung Pekalan. Kampung Pekalan. Ini sama juga di Kampung Pekalan. Rumah yang aku cakap besar dengan rumah satu kawan aku lagu ini, dia satu kampung juga, tapi dia menghala ke dalam lagi. Itu yang aku cakap, dia punya dah biasa dengan rumah dia. Kalau korang terbiasa tak, kalau dekat atas atap rumah korang yang bunyi pasir, orang macam baling pasir kat atas atap. Aku waktu tu tengah makan sama dia, pukul 1.30 pagi. Tapi kejadian memang Jumaat malam 1. Sebab aku tak sekolah kan. Waktu tu je cuti, aku boleh lepak dengan kawan aku. So maksudnya besok tu Sabtu. So bila aku tengah makan dengan dia, bunyi dekat atap tu cakap, ada orang beli tanah rumah kau. Biar. Dia punya dah biasa dengan rumah dia. Tak bahaya weh, takut orang nak naik makan. Tapi kau asyik tegur je. Kalau ni tengah kosong. Kalau kata sekarang, aku dah tahu benda ni. Sebab waktu itu aku dah tengah absorb yang ni apa dia. Ni nak tahu semua benda, nak tahu lah. Ni bentuk macam mana. Aku nak tahu semua benda tu tau. Sekarang aku dah banyak jumpa, banyak tahu benda. Aku tak boleh lah kan. Dulu kucing gaduh pun aku boleh cari kejar mana bunyinya. Tapi bila aku dah tahu tu bunyi apa, memang tak lah. Bunyi kucing gaduh aku tutup pintu. Takkan aku lerainya. Maksudnya tu bunyi apa? Pontianak. Pontianak ada bunyi kucing gaduh? Saya rasa ada juga. Viewers ni mesti akan tahu. Dia bunyi dia macam kucing dengan kucing tengah bergaduh. Sebab pengalaman aku, kucing-kucing bergaduh ni
aku pergi buka pintu yang dia di belakang pokok pisang. Bunyi dia datang daripada situ. Tapi aku nampak fizikal dia. Dia berdiri pokok pisang, dia macam bagi sebelah saja. Tapi muka memang tak nampak. Dia macam menunduk kan. Dia bagi sebelah. Bunyi gada tu tutup balik. Yang itu sebab dah jelas confirm aku tutup balik. Sebab tu aku cakap, bila aku dah tahu tu bunyi apa, next aku tak buat. Kalau lah betul kucing bergaduh pun aku biarlah. Mati korang dua mati kan. Aku takut yang aku jumpa lagi benda-benda macam tu lah. Betul. So yang bunyi pasir ni adalah bunyi baru bagi aku. Okay. Curious lah, tak jumpa, tak unlock lagi. Apa benda ni? Aku tak achieve lagi tak unlock lagi. Apa benda bunyi ni? Betul member cakap, kalau kau nak saru sangat, kau keluarlah, kau tengoklah. Kau tengoklah kau sendiri lah. Dia cakap macam tu. Aku pun dengan basuh tangan, tengah makan ni. Tengah makan, basuh tangan dengan kosongkan otaknya, keluar pintu, tengok atas-atas rumah dia ada satu benda. Aku tak tahu, sebab aku tak tahu beza langsui dengan pontianak tau. So aku memang tak tahu bezakan dia orang. Dia macam dekat atas atap tu, dia macam ni. Rambut dia dekat, yang bunyi pasir tu adalah rambut dia. Maksudnya rambut dia belaga dengan zinc. Rambut dia yang aku tengok pun dia tak berganjak. Sampai aku cakap, oh ni bendanya. Aku masuk balik. Tapi lepas tu takut lah, sebab aku dah nampak kan. Aku dah nampak, aku takut. Tapi means kalau terjadi lagi di mana-mana, memang aku takkan keluar lah. Aku dah tahu dah bunyi orang tabur. Dia memang bunyi orang tabur pasir tau. Yang contoh kita budak-budak main yang main zinc, kalau letak pasir kan dia menurun ke bawahan. Bunyi dia seakan-akan macam tu. Dia aku pergi tengok rambut dia yang hentak zinc tu rambut dia yang hentak zinc tu. Tu aku cakap, last bila sampai sekarang aku kalau bunyi je, tapi syukur lah kita duduk flat, dah tak ada dah macam rumah kampung zinc. Sekarang macam ni tak dengar lah kan. Kalau dulu kerap. Semenjak tahu tu, jahatnya adalah dia dah kerap main bunyi tu, sebab kau dah tahu tu bunyi dia. Rumah-rumah kampung dia dah kerap. Kalau kau pergi rumah kawan kau seorang ni, dia dah dia macam ikut kau ke apa ni? Aku tak pasti, tapi kau kerap dengar lepas tu. Dah mula kerap dengar. Aku pergi rumah kawan dekat Batu Satu, aku dah mula dengar. Tapi aku tak keluar dah. Aku dah tak keluar. Tu zaman-zaman naik motor yang kau start motor, kau jalan tak toleh belakang dah. Kau dah tak toleh belakang, sebab kau dah tahu benda tu ada kan. Kau tak buat dah. Seram sih. Habis lepas kau dah nampak benda tu, kau masuk rumah, kau beritahu kau tak? Aku bagi tahu. Aku cakap, oh tu ke bendanya. Iya, kau nak tahu sangat. Member aku tu dia macam relax je. Tu macam family dia tau. Dia dah tahu daripada kecil kot. Ya, benda tu. Dia kata benda tu memang ada hari dia memang Tanta dia pun dah pernah nampak. Sebab tu dia memang tahu. Okey. Aku yang degil. Dia dah cakap, tak payahlah. Aku yang apa benda macam mana bentuk, aku tengok sendiri lah. Tu yang tengok kat sendiri. Tapi dia memang dah tahu tu bendanya macam mana. Sebab rumah dia kan. So dia dah kata. Tapi bila melibatkan kampung ni, bukan rumah tau. Dia macam sekejap rumah orang tu, sekejap rumah orang ni. Benda tu dia kira benda tu kampung, berkeliaran kat sekeliling kampung lah kan. Tapi kerap kena sebab kita orang, yang aku rasa lah yang kerap kena kat kita orang ni, sebab kita orang melepak keluar, melepak sampai 2-3 pagi, 4 pagi. So orang-orang macam ni yang dia target, yang tak tidur lagi, yang lain dah tidur dah. Dia dah kenal lah sebenarnya. Dia tahu dah budak-budak ni lagi. Ini budak-budak ni Dia dah budak-budak ni. Dia ni kadang-kadang boleh nampak aku. Takut dia macam tu. Bila aku nampak tu yang pergi lepak kat sana dia bunyi itu, pergi lepak rumah ni dia bunyi itu. Tapi aku memang ignore, aku buat bodoh. Kawan aku pun cakap, apa benda tu? Cakap, entah, main baling pasir ke? Kadang-kadang aku memang nak bagi kawan aku ni merasa. Tapi kawan aku macam, kata ya tidak, tak ya tidak. Dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok. Padahal tujuan kau pergi nak tengok. Cuba tak bagi tahu lah. Tujuan aku memang tu. Baru dia tahu macam mana aku takut dia tengok benda tu menunduk kan. Memang dia rambut dia macam dah jadi macam elektronik yang macam rambut dia kasar lah kira dia macam. Dia macam gesek. Dia takut dia gesek. Tapi yang aku nampak rambut dia macam ni. Dia bukan huraikan macam ni. Maksudnya rambut dia bergerak. Yang aku nampak bukan dia bukan dia, rambut dia yang naik turun. Itu yang aku nampak. Apa lah tu? Tak tahu. So tu aku cakap, aku tak tahu nak describe langsui ke apa. Dia jenis yang macam mana. Tu aku cakap, ini jadi macam mana. Tu aku tak tahu. Aku tak ada ilmu tu. Aku boleh nampak apa yang dia tunjuk je. Kalau dia nak tunjuk, aku nampak. Macam member aku tak ada rezeki tengok toyol, tapi member aku nampak tengah main bola petang-petang. Dia
di kampung dia sama juga. Kampung dia sama juga, tengah main bola, yang sepaknya aku pergi masuk rumah kosong. Okay. Sebelah padang ni, sebelah tempat main bola ni rumah kosong, tinggal lama, benda lama lah. Aku yang sepak pun masuk. Lepas tu dia cakap, kau pergi ambil. Aku dah penat. Diorang dua ni pergi ambil. Yang kawan baik ni tau, yang memiliki rumah ni salah seorang lah. Dia pergi panjat naik atas, lepas balik dia duduk diam. Dia cakap, apa pasal? Dia buat macam ni je. Tak bercakap dah. Dia buat macam ni je. Diorang dua je nampak. Bila aku pergi dah tak ada dah. Maksudnya bila aku dekat dia kata ada toyol. Aku panjat memang dah tak ada dah. Sebab dia cakap apa yang diorang dua ni, dua-dua hidup lagi. Boleh tanya diorang. Diorang dua nampak bola tu dimain oleh sosok hijau ni. Okay. Bola tu jatuh, dia dah dekat dalam rumah 3 ekor dia. Oh you 3 ekor dia tolak bola. Dia cerita balik kat aku lah. Dia cerita balik kat aku. Tu yang aku macam, asal aku tengok tak ada. Sebab aku macam biasa, aku tak unlock lagi benda ni, apa yang aku nampak. Aku tak pernah nampak lagi. Tapi dia cerita macam tu, fizikal dia hijau, kecil, buncit. Dia budak-budak lah. Macam budak-budak. Macam budak. Dia nampak bola gelak-gelak. Dia member aku dua-dua tu dengar dia gelak. Tu yang aku datang memang dah tak ada. Sebab aku ada kat situ, cuma aku tak ada pengalaman tengok dia. Tak nampak dia. Terkejut lah. Ada orang terkejut lah. Kan. Takkan nak main-main kot. Takut dia lagi kalau dia nampak, bang sini demam. Takkan nak main bola kan dia. Siang-siang pun ada Petang 5:30 macam tu, 4:30. 5:30 tak ada, nak gelap 4:30. Dia cerah lagi siang. Tapi rumah tu abandon. Rumah tu memang kita orang dah tahu rumah tinggal lama kan. Tak tahu lah siapa tuan dia kan. Toyol lu. Kan? So dia belaan kan biasa kan. Sebab kita tak tahu sebab kan? di kampung kan. So kita tak tahu mana satu, siapa ownernya. Betul. Kita tak tahu siapa ownernya. Ada lagi? Last. Last. Okay, ni sebenarnya banyak lagi. Kat Miri banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi, tapi ni aku lastkan lah untuk di Miri, boleh Okay, sebab Semenanjung aku until now lah senang cerita. Hidup aku until now asyik dihantui. Sebab tu member tu cakap best friend aku tu. Tapi mana yang kenal aku rapat memang dia tahu dah. Dia tahu dah. Betul. So last macam biasa, ini hari bersekolah. Maksudnya besok Rabu, malam Khamis. Besoknya Khamis. Melepak di rumah. Ini masih berbasikal lagi Ni tak motor tau. Ni masih berbasikal. So aku kayuh basikal daripada rumah aku Tudan tu ke rumah kawan aku yang besar ni. Anggaran pukul 10 malam. Tetapi dulu tak ada handphone. Means kalau kawan kau tak ada kat situ, kau tunggu je. Akan ada satu orang, dua datang. Dah akan janji, tunggu je kan. Ya. Tak ada janji pun, kau tunggu sahaja. Memang akan ada orang. Rumah dia takkan tak ada orang. Rumah dia tak akan tak ada orang. So aku sampai pukul 10. Yang keep going sampai yang aku tak tahu, yang daripada kawan-kawan yang dah betul-betul jauh lah. Maksudnya kalau kau nak datang naik basikal tu sangat jauh. Dia dah, rumah dia dah ke arah town sana. So bila dia datang, yang seorang dia bercakap, member ni dia cakap kat belakang tu ada lombong. Okay. Ni yang lombong tadi kau cakap awal tadi Okay. Kat belakang ni ada lombong, kata. Kau macam mana? Aku ni jenis kau jangan ajak. Aku jenis tak jom. Tak ajak bagi lombong buat apa? Mandi. Okay. Lombong tu cantik. Cantik. Di siang hari dia cantik, di malam hari. Okay. Okay. So perjalanan nak ke Lombong tu, kalau kau mengayuh basikal pun taklah jauh mana, dekat je. Cuma kau tak boleh bawa basikal ke dalam. Kau kena tinggal basikal tepi jalan. Kau kena meredah lalang yang setinggi. Zaman aku tu dia setinggi dada je. Dada yang kita orang paras. Sebab korang kecil lagi kan. Paras tingkatan 1, tingkatan 2, paras tu je kan. So sekarang ni aku tanya member aku tu, dia kata dah melebihi orang lah, lalang dia terlampau tinggi dah. So aku cakap kau kadang-kadang pergi je. Dia pun tak berani dah. Dah besar-besar tak adanya. Dulu pantang ajak, terjun saja. Sekarang semua dah bijak. Ya, senang cerita dulu otak jenis tak pakai je, otak simpan rumah. Tak bawa lepak ni tak pakai. Nak berseronok je, nak have fun je. Ya. Yang penting jumpa kawan have fun. So yang lead ni lead dia adalah aku. So aku yang di depan, dah letak basikal masuk hutan dia. Yang muskilnya kau dah buat jalan, tapi besok jalan tu pulih balik.
Oh, jadi belalang balik. Oh yo. Kita orang dah, senang cerita, siangnya 2-3 hari lepas yang siangnya tu, kita orang dah mandi dah pun, dah tebas dah pun, buat laluan. Tapi malam tu datang dia Cari balik, tak jumpa dah jalan tak tu. ada laluan tu. So buat balik laluan baru. Buat balik laluan baru. Situ pun dah pelik lah sebenarnya. Otak tak bawa. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Dia otak tak bawa. Budak kan. Aku tak tahulah kenapa aku tak bawa otak waktu tu. Buat jalan. Buat jalan. Dia, lombong dia tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Tapi dalam, memang dalam lombong kan. Dalam memang dalam. Cuma dia di tengah lombong tu ada satu macam bukit yang bila kau berenang sampai situ kau boleh duduk lepak. Okay. Boleh lepas 3 orang lah. Macam pulau lah. Ya, betul. Pulau kecil. Betul. Boleh lepas 3 orang duduk situ. So waktu dalam aku menebas ni, aku late, aku duduk menebas. Belakang aku ni ramai tau budak. Sebab yang tak ada otaknya mostly aku 3 orang ni je yang tak ada otak ni. Yang lain-lain ni berotak sikit. Sebab tu diorang tak nak depan. Yang tak ada otak ni tebas lah. Tak ada otak. Makin aku ke dalam menghala lombong tu, aku dah ada dengar nyanyian yang humming sahaja. Nyanyian macam mana? Aku tak ingat nyanyian dia, tapi dia memang humming yang contoh tapi humming yang seakan-akan itu. Aku tebas yang laju ni sebab seronok. Kawan ramai nak mandi lombong ni punya seronok jadi slow. Cakap apa dia ni? Kawan belakang tak dengar lagi. Member tak dengar lagi. Okay. Tebas. Dah dapat aku jumpa dia punya jarak air nak dengan darat. Dia, sebab dia ada darat, ada air, lepas tu baru lalang. So aku dah dapat tembus. Malam tu ini boleh dikatakan rezeki kot. Diorang cakap rezeki tapi pada aku ini malam betul rezeki. Sebab aku nampak 3 perempuan mandi. Tapi berpakaian orang lama. Tapi dia tak menghadap aku. Okay. Tapi dia menghadap sana. Yang dia bagi ni adalah belakang. Aku di belakang. Aku di belakang dia. Aku punya cuak dia gila. Itu confirm bukan manusia. Gila. Tengah-tengah malam. Itu bukan manusia. Baju bukan macam. Sebab dia punya keadaan situasi tu, kebetulan bulan tu hanya suluh dia orang 3 sahaja. Tempat kita orang ni semua tengah malap. Tang dia saja terang cerah kat situ je. Ya. Allah, aku nak cerita pun. Waktu itu bila aku dah tebal-tebal dah dapat darat tu, aku tu menyerap. Aku cakap memang aku tunduk. Semua tunduk. Yang tak faham pun tunduk tunduk. Lepas tu diorang dengar mula-mula. Aku cakap aku takut aku seorang yang nampak. So bagi aku tak fair aku ajak patah balik sebab aku seorang nampak. Aku cakap kau nampak tak? Semua nampak. Lagi satu sebab aku punya insting otak tak bawa. Aku takut aku dah masuk alam dia. So kalau aku U-turn macam tu sahaja, aku takut tak jumpa jalan keluar. Sebab aku bawa ramai ni. Tanggungjawab aku ni kawan-kawan. Walaupun sebaya, tanggungjawab aku ni. Sudahnya aku pun sama. Cara otak aku berfikir adalah yang tak bawa otak. Cara aku keluar adalah waktu menyarap tu, merangkak keluar. Perjalanan masuk tu lebih kurang, waktu menebas tu lebih kurang 10 ke 15 minit perjalanan masuk. Lama. Kau bayangkan merangkak tu sampai keluar tu, merangkak tapi reverse. Sepak lah bukan kawan. Sepak lah, dia tak peduli dah. Dia tak peduli. Weh, muka aku dah tak ke belakang lah semua. Ya, belakang. semua merangkak tapi berjaya keluar. Tu sampai pakcik tu ada lalu, pakcik tu lalu. Kau buat apa nak kat sini? Nak mandi lombong. Korang ni gila ke apa? Mana mak bapak korang? Tentu angkat basikal berterabur. Bila tanya mak bapak semua takut. Semua takut dah tanya mak bapak. Merangkak, aku reverse merangkak. Tapi memang Rasa aku memang nampak yang itu kau boleh nampak dia punya reverse sengit lah, reverse macam ni lah. Yang aku memang bukan dapat belakang kan. Bukan dapat belakang. Yang penting kau dapat keluar je. Sebab dia yang membuatkan aku suruh menyerap. Sebab dia macam mandi, dia ambil air, dia basahkan badan dia. Dia dah mula nak toleh tau. Dia macam nak toleh tu yang time tu yang aku bawa kawan aku menyerap. Cakap menyerap semua menyerap. Amai waktu tu kita orang belasan orang. Tapi nasib baik waktu menyerap tu dia macam semua dah takut. Macam mana? Ada yang mana menangis tu menangis lah. Ada punya penakut nauzubillah ni menangis. Aku ni nak keluarkan korang, tapi korang boleh bantai mana menangis. Tu kalau sekarang menangis aku pijak weh. Aku nak bikin kau pula kan. Aku nak bikin kau pula. Itu kalau sekarang kalau kau ajak aku pergi,
aku cuma tunjuk dari luar kot. Tapi kalau kau Dekat cakap mana? masuk boleh tak pengalaman aku memang aku takkan masuk dah. Tapi aku boleh tunjuk kau tempat yang di mana. Adik pernah pergi ke? Dia cakap cantik tu. Oh macam Tadom. Tadom yang air biru tu ke? Tadom dekat Banting. Lebih kurang kan? Situ. Oh situ pun ada cerita. Okey, banyak cerita dia ni. Oh, itu orang panggil Tadom Oh. Pernah pergi Banting? Aku dah sampai. Okey, tapi kita tak boleh nak cerita habis malam ni. Tak boleh. Ini pun dah habis memory card banyak kan. Okay. So maybe kita ada part 2 lagi dengan Faizul. So untuk Miri dah habis ke masih ada lagi sebenarnya? Ada lagi tapi a few cerita je lah. Tapi semua yang aku cerita ada berdasarkan pengalaman aku. So untuk orang lain tu aku tak tahu macam mana yang diorang nampak, macam mana yang diorang jumpa. Tapi ni aku cerita apa yang di mata aku nampak. Aku bercerita pengalaman aku sahaja. So kalau orang lain nampak itu, nampak ini, sepatutnya bukan adikku tu kat sini. Aku tak tahu. Berbeza pengalaman kan. Betul lah. Aku tak tahu. Kalau kata yang geng-geng lain yang mandi lombong itu juga dia nampak lain. So aku tak tahu. Yang aku nampak itu. Pada itu yang aku nampak. Okey. Kita nak sambung satu lagi ya. Ayang? Nak sambung satu lagi ke? Memory tak yang tak cukup. cukup je. Yang kan baru tukar kan. Okey. Tak apalah kita bincang lah. Okey, rasanya tu je dengan Faizul kali ni. Aku interested untuk ada part 2 lagi dengan Faizul sebab dia dah tunjuk listing. Ada banyak lagi cerita yang aku macam nak tahu lagi. Tak apa, nanti kita sambung lagi. Thank you Faizul. Sudi sama-sama. datang ke Terima podcast kasih sebab sudi jemput juga. Thank you so much weh. Thank you to Adib juga yang introduce aku kepada Faizul. Banyak cerita dia Okay, kita jumpa lagi untuk next episode. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, tekan butang notification supaya korang tak termiss lagi episod-episod akan datang. Okay, thank you Faizul. Jangan lupa subscribe guys. Thank you Terima semua. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penduduk kampung Bubuk Bas di Cenderia Perak jika polis mensyahkan tiada sebarang unsur jenayah dikesan namun